Baru belada dia potong dadu-dadu besar macam ni. Dan dia lembut. Terus masuk nasi dia punya lah biru guys. Bak biru gila nasi dia. Sedap. Ni ayam goreng. Ni kan dia punya budu apa semua ni, sambal dia apa semua ni, dia memang dah dia masak tau, dia masak khas. Jadi bila kita nak makan tu, dia punya rasa tu rata. Tak ada yang termasin. Kadang-kadang kita makan ada yang termasin kan. Okey, macam ni dia punya kerabu dia kita kena gaul sekali lah. Okay. Kawan belajar ni dengan kawan-kawan, kawan punya kawan, orang-orang belah Pantai Timur, cara makan nasi kerabu ni dulu lah. Dulu lebih kurang belas tahun lepas. So sejak daripada tu, nasi kerabu ni jadi pilihan kawan lah. Antara masakan dan makanan yang kawan paling gemar.